Silibus kehidupan untuk anak-anak, aim dia adalah kita tak nak sirah tu untuk hafal saja, kita nak ubah mindset. Tapi sebelum kita ubah mindset anak-anak, pelajar, anak didik, kita ubah dulu mindset kita sebagai seorang guru dan seorang pendidik, ibu bapa, bahawa sirah itu adalah strategi kehidupan kita, silibus kita ikut sirah. Sebab dalam dunia ni siapa lagi yang nak kita ikut? Nabi Muhammad kan. Jadi kita baca sirah Nabi Muhammad, takkanlah kita tak nak ikut kan. Kita baca, sekadar baca saja sangatlah rugi kehidupan kita. Dan bahawa ingat, semua peristiwa di dalam sirah ada hikmahnya, ada ibrah dia. Jangan kita rasa dia sia-sia, tak pernah ada rasa sia-sia. Jadi kalau tuan-puan rasa nak membeli buku, ni ada buku terbaru lah, saya tak tahulah kalau tuan-puan nak beli, bolehlah beli buku ni. Buku ni pun macam agak bagus juga. Ni saya tak affiliate saya tak ada jual apa-apa. Okey, ambil buku ni, nama dia Rahiq At-Tadabbur, okey, karya PIS. Muhammad, hikmah dan rahsia di sebalik peristiwa dalam sirah baginda. Saya dia ni ulama Yaman daripada Sana'a. So ni antara yang bagus juga lah untuk dia kupaskan hikmah sirah dan rahsia-rahsia sirah. Tapi still kita kena ada ilmu sirah tu sikit. So dia tak cerita fakta sirah tu sangat, dia terus cerita kepada hikmah. So saya rasa buku ni antara yang bagus juga kalau kita nak baca. Yang lain dalam bentuk buku saya tak jumpa lagi, kena buat research lah. Okey, itu saja daripada saya. Jazakumullah khairan katsirah. Apa ada soalan ke? Sebelum kita nak tamatkan.